Kak Zah, ni ada isu pencen 65 tahun. Kak Zah setuju? Tak setuju aku lah. Apasal pula saya tengok ni Kak Zah bergaya lagi, masih kuat lagi kerja nah. Kan Kak Zah ambil 60 tahun kan? Terpaksa, Dik. Ya kan dah pencen awal. Tapi hutang banyak, komitmen tinggi, Dik. Betul lah dulu. Akak masa umur kau ni tak pandai jaga kewangan. Sama lah dengan abang kau tu. Memang banyak lah hutang. Baik kau ikut contoh Dazul ni. Hutang pun tak ada. Kita dah selesai. Nampak macam okey. Tapi masih ada banyak komitmen lagi. Dulu cita-cita nak pencen umur 50. Tapi nampak gayanya sama juga dah 60 tahun. Bukan semua orang boleh pencen awal dan atau pencen lambat. Kongsi sikit pendapat.